Soalan seterusnya, apakah hukum sekiranya kita tidak menghabiskan pengajian ilmu tauhid, akidah, fiqh atau tasawuf? Okey, dia pergi belajar tapi tak habis. Faham? Tak, dan habis kitab dia yang habis dulu. Faham lagi? Belajar dah fiqh tapi tak dang sampai bab haji, meninggal dunia. Okey? Belajar dah tasawuf tapi baru 3 bab tentang ilmu hati, sudah balik dah ke pangkat balik ke rahmatullah. Faham? Maka hukumnya tak ada mengapa. Allah tak tanya mengaji tamat ke tidak, Allah tanya pergi ke tidak. Itu saja. Faham lagi? Dia tak suruh, dia tak wajib kita jadi ustaz, ustazah. Faham? Tak wajib kita jadi alim. Pergi dengar. Faham? Tak faham tak apa. Sebab tu orang yang belajar Quran, kerana apa? Kerana dia nak solat. Kata ulama, dia pergi belajar tapi lidah dia keras. Faham? Lidah ni hanya lembut ketika karaoke, ketika mengaji lidahnya keras macam kayu. Faham? Maka dia tak dapat sebut dengan betul. 3 tahun dah belajar Quran, dia pun semayang, pelak dia tu sah. Kenapa sah? Baca tak betul. Kerana diberi kelonggaran. Kenapa? Orang ini sudah rajin belajar tapi masih belum pandai, maka agama maafkan dia. Nampak lagi? Tak ada masalah. Allah tak tanya kenapa mu baca macam tu. Faham? Wih megedung, wih megedung. Faham? Nampak? Pakai BMW. Faham? Wih megedung. Faham? Tapi bukan artis yang hadir lah yang tak mari dah. Faham? Tapi kalau orang yang tidak pergi belajar Quran, dia cuai mengaji Quran, lalu dia semayang, dia baca tak betul, tidak sah. Faham lagi? Jadi kita sudah masuk kelas, faham? Sudah hadir majlis ilmu tapi tak pandai. Nampak? Kerana kita lemah, kita lembab, tidak ada rezeki, Allah tak bagi kita pandai. Faham? Tak ada masalah. Kerana yang wajib pergi. Faham? Pandai tak pandai Allah tak tanya. Faham lagi? Jadi kalau kita mati dulu tak ada masalah. Faham lagi? Sekadar mana yang kita boleh buat, sekadar kita hidup saja. Kita bercita-cita untuk belajar ilmu agama supaya aku dapat tahu apa yang Allah suruh aku buat, tapi didahului oleh kematian. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya kita tak mati lagi, akal sudah mati. Faham? Baru 3 bulan duduk mengaji, berhenti mengaji. Faham? Ni buka kelab tarian pula. Barulah tak betul lagu tu. Faham? Kalau mati tak ada masalah. Nampak? Allah Maha Pemaaf. Okey? Belajar, pergi belajar. Tak ada rugi apa pun. Faham? Masa je tak rugi juga. Tak ada rugi masa kita. Sebab kita ni hidup, faham? Allah bagi pinjam nyawa. Tengok masa Covid, ramai tak mati? Siapakah masa Covid baru ni dia mati? Siapa angkat tangan? Betul tak? Jadi kenapa Allah hidupkan kita? Kenapa tak matikan dengan grup-grup Covid hari tu? Kerana kita hebat. Ya, ada hebat apa? Itu nikmat Allah bagi. Orang lain mati, mu hidup. Supaya kita sempat belajar. Faham? Banyak dulu kita cuai, dapatlah belajar. Kalau mati tak boleh belajar dah. Faham? Tiba-tiba hidup pun tak belajar juga. Baik mati. Faham? Soalan seterusnya,